amalan sombong, menindas pekerja, tamak haloba, untung berbilion-bilion, naik gaji pekerja RM40 pun susah. Ini apa jenis manusia? Tak mudah sudah dapat seorang Perdana Menteri yang menyuarakan begini, saya mau syarikat untung, lebih banyak untung lebih baik bagi negara, lebih banyak pekerja, lebih tinggi cukai. Tetapi jangan untung sendirian. Untung itu kerana tukang cuci, untung itu kerana technician, untung itu kerana juru jual, untung itu kerana pekerja. Jadi berilah yang munsabah kepada mereka. Sebab itu selain daripada gaji minima, kita kenalkan gaji progresif. Ada orang kata, oh bicara saja, tidak apa-apa yang lakukan. Saudara, saya kata kita bermula dengan urusan tadbir negara, tata kelola yang baik, elak daripada curi wang negara, elak daripada menilai pemimpin, beri dia sedikit ruang, jadi menteri sekejap, kekayaannya ketara RM1 bilion, RM2 bilion. Kita tak mahu negara begitu. Kita kena hentikan. Bila urus dengan baik di semua peringkat, faedahnya kembali kepada rakyat.